dan Cyprus mempunyai rekod yang kompetitif dalam gimnastik dan acara padang walaupun menembak tidak berada dalam program Glasgow pada kali ini. Diperkenalkan England yang membawa 264 orang atlet untuk edisi pada kali ini, dan pembawa baton Luke Greenbank yang akan beraksi dalam sukan renang, manakala pembawa bendera pula Usain Horner yang beraksi dalam acara bowling padang. Mereka menyertai kesemua edisi sukan Commonwealth bermula dari 1930. Dan untuk England, mereka yang membawa atlet yang cukup ramai, dan pastinya tumpuan diberikan kepada sukan seperti renang, olahraga, berbasikal, gimnastik, tinju dan bowling padang. Mereka mempunyai calon dalam setiap acara sukan untuk mencabar pingat. Boleh kita katakan England negara yang perlu diberikan tumpuan. Antara beberapa kontinjen yang telah pun melakukan penampilan daripada Tamasha sulung pada tahun 1930 selain daripada New Zealand dan Australia. England adalah kuasa besar sememangnya dalam Tamasha sukan Commonwealth, dan mereka akan terus memberikan tentangan yang hebat terutamanya kepada Australia dalam pelbagai acara sukan yang dipertandingkan pada edisi kali ini. Mereka turun dengan warna yang cukup sinonim dengan mereka, putih dan merah semana yang berkibaran di bendera mereka juga. Jadi England dapat tepukan yang gemuruh daripada penonton-penonton yang hadir ke The Hydro pada malam ini untuk menyaksikan acara pembukaan rasmi Glasgow 2026. Gibraltar.